Untuk closing tu nak kena tengok juga masalah dia sebab apa sebenarnya. Mostly diorang akan tanya harga lah. Kadang-kadang ada je macam orang dah dia berkeras kan, dia nak tahu harga juga. Lagi cara dia orang closing tu, cara dia orang dan satu list macam mana kan. Itulah. Tapi dia bergantung jugalah kepada iklan yang kita jalan juga tuan sebenarnya. So kalau closing rate tu rendah, most likely iklan yang kita buat tu mungkin bermasalah jugalah, tak sampai target market yang kita nak lah. Contoh kalau kita nak yang mungkin yang mahal sikit, so mungkin kena konten yang berbeza sikit lah. Contohnya, kenapa dia nak pasang dekat rumah benda ni kan? Kalau orang-orang yang dia nak naikkan seri, dia nak rumah cantik, saya rasa tuan lagi tahulah apa-apa customer nak tu kan. Yang tu yang kena keluar. Compare tu kalau nak buat iklan jenis promo. Satu lagi, kalau iklan jenis promo, kelemahan dia adalah orang yang masuk tu memang orang yang nak promo. Jadi susah nak closing dekat belakang. Boleh jadi juga sebab tu.